Sebenarnya the ideal situation untuk PAS ialah dia perlukan seorang profesional yang memang ada kepakaran mentadbir hebat, semua pumpang, tapi dia jugalah tahfiz, dia jugalah ulama besar. Tak ada ya sekarang dalam PAS? Tak ada. Itu masalah dia. Kalau dia ada itu, tak adalah masalah ini. Okay. Kan? Syahir pun tak? Tak cukup. Tak cukup wala lagi. Syahir Sulaiman. Syahir Sulaiman. Tak tahu, janganlah tanya kita, tanyalah Gayat Malaysia. Saya tanya Haziq. Tanya Haziq. Tak cukup kot. tak Pada cukup. selaku rakyat biasa Tapi tak cukup. bagi saya lah, the fact that sekarang ini masih lagi ada pertembungan di dalam PAS, siapa calon Perdana Menteri, adakah Tuan Ibrahim, adakah Taqiyuddin, adakah Dr. Samsuri, adakah Sanusi. Maksudnya calon-calon yang mereka ada itu masing-masing masih ada kekurangan. Sebab calon ideal, contohnya lah, kalaulah ada seorang Presiden PAS yang dia memang ada kemahiran mentadbir dan juga rekod yang baik dalam menguruskan sesuatu, idea yang bagus, terbuka, pada masa yang sama dia juga ulama besar yang progresif, yang ilmu tinggi, dia juga seorang penghafal Al-Quran, aku undi PAS tau. The fact that I don't vote for PAS because they don't have that lah. Jadi dia menjadi menunggang agama lah. You menunggang agama untuk dapat kuasa, you dapat kuasa, you tak boleh buat. Dan mudarat kepada masyarakat itu lebih besar akibat itu. That's why I don't vote for PAS. Tapi kalau ada yang macam itu, aku undi PAS lah.